Comel anak ni. Aku sekarang ni berada dekat V Farm, dekat area Gunung Pulai. Sekarang ni first place yang kita orang lalu ni, kita orang baru sampai je, terus nampak dekat dia punya petting zoo untuk anak. So ada banyak anak kat sini. Kalau belah dalam ni kucing, dalam ni kucing, dia ada pintu boleh masuk. Lepas tu kat luar ni anak, tapi anak ni dia pagar je, tapi dia tak ada tutup pun. Kat luar ni anak dia boleh keluar macam ni je. Kita duduk-duduk ada anak kat belakang. Memang best. Dekat dia. Jangan dia press sudah. Dia puas hati ni dia ni. Dengan tak berang ni. Dekat kafe dia ni setiap ada taman permainan, so budak-budak boleh main kat dalam tu. Lepas tu mak bapak boleh duduk kat sofa dia. Buai laju laju sampai pokok sana. Tengok dia punya ni siap ada hammock lagi. Barulah syok kita healing. So kat tepi tu ada taman permainan, kan? Ni ada taman permainan, budak-budak boleh main. Lepas tu pandai juga dia buat jenis yang kapet tau, rumput kapet. So nampak bersih, nampak kemas, senang dia nak maintain kan. Menarik lah. Kat sini ada tempat makan. Jinaknya awak ni, tiba-tiba dia datang kat saya. Saya tengah baring kat sini, tiba-tiba dengan bunyi kucing. Allah. Jinaknya. Aku punya terlelap ni duduk kat buai tu, kat hammock tu. Tu dengan tenang je. Memang best tempat ni. Lega sekejap sebab tadi aku drive sampai nampak hammock tu. Alamak, dia siap ada surau lagi. Memang selesa lah. Ok guys, setakat ni dulu aku punya video. Aku nak start mandi dah. So see you in the next video. Thanks for watching.